Dan air mani lembu terkena saya, Ustaz. Pak siapa terkena kamu? Kamu usik dia ke? Sudah. Kamu ada usik dia ke? Tak adalah, saja main-main dia. Apa hukum dia, Ustaz? Air mani haiwan tidak najis, rupalah. Tetapi kalau air mani itu haiwan yang boleh dimakan, syaratnya itu. Tetapi sunat membasuhnya supaya terkeluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan basuh. Ada juga ulama kata kalau terkena air mani binatang wajib basuh. Ada ulama kata tak wajib sebab dia tak najis. Maka sunat basuh supaya selesai masalah. Sunat basuh kalau jumpa dengan air mani binatang yang halal dimakan dagingnya. Benda-benda yang keras, tadi benda-benda cair yang najis, sekarang benda-benda yang keras yang najis. Tiap-tiap benda yang keras itu sekaliannya suci kerana dia dijadikan untuk manfaat kepada manusia, walaupun untuk setengah pihak, dan sesungguhnya hasillah manfaatnya ataupun sempurna manfaatnya itu dengan bersih. Asal benda yang keras-keras ni suci lah kalau ada manfaat. Kayu, batu, papan, tak jadi masalah. Sekarang ni orang buat nugget ni, dia buat ayam, kemudian dia bubuh kayu, pergi cocok dalam ayam, kemudian pergi goreng dengan kayu-kayu tu sendiri, digorengnya, tak jadi hal. Serupa tuan-tuan makan sate lah. Kayu tu dicocok dalam daging dan dibakar, dengan kayu tu pun terbakar sekali. Itu tidak dikira najis sebab kayu bukan najis pun. Batu pun tak najis, sebab itu orang makan ais batu, ya, tak jadi hal. Tuan-tuan buat filter, beli filter water filter tu semua berbatu dalam dia. Batu tak najis. Di mana najisnya? Tanah tak najis. Sebab tu kalau dalam nasi, tuan-tuan, orang bubuh tanah, tak apa. Awak membubuh pasir dalam periuk nasi kita, tak apa, pasir boleh makan, dia tak najis. Cuma tak boleh makan lah, lagi rosak pula. Cuma tuan-tuan, sekarang ni orang suka makan benda pelik-pelik. Kaca, batu, paku. Dia nak tunjuk terror, belajar silat, pergi makan benda ni. Memanglah lampu ni tak najis, tapi mudarat itulah haram makan. Mudarat itulah yang haram makan lampu. Memang lampu tu tak najis, tetapi jangan makan pula, kerana bila makan luka dalam perut. Serupalah makan batu tadi. Batu tu tidak najis, tetapi yang kamu makan buat apa? Nanti perut kamu rosak. Haram pula. Haram kerana merosakkan perut. Najisnya tidak. Dan mengecualikan oleh setengah ulama daripada benda-benda yang keras itu akan arak. Sebab itu dipanggil sebagai benda minuman keras, minuman arak. Haram. Arak itu adalah najis. Arak suruh berhenti kah? Ya, suruh berhenti nah. Minuman dah siap dah. Ya. Alhamdulillah, ada rezeki. Baik, kerana firman Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak, judi, berhala, bertenung nasib adalah perbuatan keji daripada pekerjaan syaitan. Jadi ulama-ulama bincang tentang rijsun. Rijsun dalam bahasa Melayu maknanya najis. Rijsun tu najis. Arak ni rijsun, kata Allah. Maka ulama-ulama bincang, adakah